Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, saya Muhammad Saifuddin bin Suliman, mewakili rakan pendidik lain akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu mendefinisikan semula watak sokongan, analisis konsep feminisme talbiah terhadap watak sokongan wanita dalam novel Dia Tetap Sempurna. Okay, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli pendidik kami iaitu terdiri daripada Saudari Nur Alia Rujha, kemudian Dr. Azan Idwani, kemudian seterusnya Dr. Afdal Kusuma Negara, dan diikuti dengan Puan Azura Halid dan juga Encik Nur Muhammad. Kami mempunyai kolaborasi daripada beberapa institusi seperti UIA, kemudian Universiti Islam Nasional Suska Riau dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka. Mereka memainkan peranan masing-masing dalam memantapkan lagi kajian yang dilakukan untuk bentangkan dalam International Conference on Communication, Management and Humanities. Okey, kita lihat pengenalan untuk kajian kami. Secara jelasnya, keterbatasan naratif konvensional dalam naskah kesetaraan Melayu konvensional membuatkan watak wanita sering dipinggirkan dan membuatkan suatu watak itu disisihkan, diketepikan. Sebagai contoh, kita lihat terdapatnya peranan yang dihadkan kepada fungsi asas kekeluargaan tanpa sebarang kebebasan, kemudian wujudnya kebergantungan mutlak, kewujudan watak hanya berfungsi sebagai pelengkap ataupun menjadi mangsa semata-mata di bawah kongkongan lelaki atau watak utama dalam sebuah karya. Justru itu, adakah fungsi watak sepingat ini sekadar tempelan naratif? Okey, mari kita lihat apakah objektif kajian ini. Dalam kajian ini kami akan mengangkat wacana baru melalui sastra kontemporari dalam karya novel Dia Tetap Sempurna. Antara objektif yang kami akan telusuri iaitu mengenal pasti dan menguji kekuatan watak sokongan wanita, dan hal yang utama yang kami akan lihat iaitu meneroka perwatakan mereka melangkaui klise konvensional. Okey, di sini kami ada buat satu jadual metrik peralihan paradigma yang ringkas yang barangkali mudah untuk kita telusuri. Yang pertama iaitu dimensi kedudukan epistemologi. Jika kita lihat di bawah kelompok stereotip konvensional, watak wanita sering bertumpu pada survival duniawi dan hierarki gender. Maksud di sini mereka selalu menjadi watak sampingan di bawah watak utama lelaki yang sering membayangi mereka sebagai watak yang ditindas, watak yang kadang-kadang menagih simpati, tangisan, air mata dan sebagainya. Berdasarkan aspek paradigma talbiah, kita akan melihat suatu watak itu pastikan penyerahan diri secara total kepada pencipta tauhid Allah SWT. Kat sini ada perubahan yang positif. Kemudian untuk dimensi yang kedua, melihat pada punca kekuatan dalam sebuah watak. Jika stereotip konvensional bergantung pada watak utama lelaki dan juga perlindungan fizikal, mereka digambarkan sebagai lemah dan tidak dapat survival sendiri. Namun begitu, untuk konsep paradigma talbiah, ketahanan diri melalui kekuatan psikologi dan ketakwaan satu watak itu bersinar dan dapat berdiri sendiri. Seterusnya untuk dimensi ketiga, fungsi naratif pelengkap cerita, pasif dan terkurung di ruang domestik di bawah konvensional punya stereotip pemikiran digambarkan begitu. Namun begitu, apabila kita melihat pada sisi lain di bawah paradigma talbiah, watak itu menjadi ejen sokongan signifikan yang tidak kurang pentingnya, yang proaktif dan pemacu moral. Okey. Seterusnya mari kita lihat reka bentuk dan metodologi kajian kami. Di sini kami ada input data iaitu pendekatan kualitatif deskriptif yang telah digunakan oleh kami, dan kami di bawah payung kajian ini terdapat dua pecahan utama yang penting iaitu membantu sokongan kami terdiri daripada data primer dan data sekunder. Yang di bawah data utama ini kami melihat teks itu sendiri iaitu teks novel Dia Tetap Sempurna, manakala data sokongan iaitu data sekunder terdiri daripada kaedah kepustakaan dan juga rujukan sarjana. Kedua-dua elemen penting ini akan ditapis, ditapis nilai, disaring melalui konsep feminisme talbiah, dan akhir sekali apa yang akan kami keluarkan iaitu extra analisis kandungan memfokuskan kepada evolusi watak sokongan wanita dalam karya novel tersebut. Okey, kita lihat lensa baharu dalam kajian ini iaitu
konsep ataupun aspek dekonstruksi melalui feminisme talbiah. Apa itu konsep di sini? Pemberdayaan wanita tidak semestinya menentang fitrah atau struktur keagamaan. Feminisme talbiah ini menawarkan pembebasan rohani dan fizikal melalui apa? Iaitu terdapat dua aspek utama yang kita lihat, iaitu ketaatan berpusat, iaitu merdekanya jiwa daripada kebergantungan sama manusia dengan meletakkan kebergantungan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini watak tidak terlalu terikat kepada watak utama dalam sebuah jalan penceritaan, namun begitu watak lebih menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian integrasi holistik menggabungkan ketegasan psikologi moden dengan kelembutan adab budaya Melayu Islam. Di sini kita menggabung jalin aspek agama dan juga aspek kelembutan budaya tempatan, adat ketimuran Melayu Islam. Itu cantiknya sisi kajian yang kami akan rungkai. Okey, seterusnya di sini kami ada ringkasan ekosistem pemerkasaan model paksi talbiah. Di sini kita lihat pada di tengah-tengah ekosistem ini wujudnya keutuhan spiritual berpasiskan tauhid. Bagaimana ingin mewujudkan keutuhan spiritual ini? Maka terdapat beberapa perkara yang memandu kepada perkara keutuhan ini, iaitu aspek dalaman dan aspek luaran. Semestinya aspek dalaman itu melibatkan kekuatan psikologi, personaliti matang satu watak itu secara dalaman. Dalaman ini melibatkan apa? Iaitu kerohaniannya, kematangannya dan juga spiritualnya. Okey, manakala untuk aspek luaran pula digambarkan menerusi pengamalan ketakwaan tersebut dari segi ibadahnya, dari segi kesopanannya dan dari segi budaya yang indah dan juga muluk. Okay, tapi perkara ini tidak akan berlaku jika tiada unsur-unsur agama diterapkan secara seimbang dalam sebuah lakonan ataupun perjalanan watak itu. Okey. Di sini kita melihat punca ataupun akar spiritual yang menjadi aspek daya tahan mental satu watak sampingan itu. Okay, pertama, keutuhan spiritual tauhid, iaitu watak bersandar kepada ketetapan ilahi berbanding meratapi nasib. Jika watak konvensional yang sering kita lihat, apabila ditindas, watak akan menangis, watak akan pasrah, watak akan kadang-kala hilang arah dan sebagainya. Namun begitu untuk konsep feminisme talbiah, watak ini dibebaskan kepada watak yang tidak dimanipulasi, okay? Kemudian situasi-situasi tertentu dapat diatasi dengan sebaiknya. Kerana apa? Kerana wujudnya kekuatan psikologi. Apa itu kekuatan psikologi? Iaitu ketahanan emosi yang menghadapi cabaran dalam suatu naratif novel itu. Watak itu tidak akan bertindak berdasarkan histeria, tidak emosi sembrono, tapi berpandukan kepada kestabilan jiwa, pastikan pada ajaran agama yang ada diterapkan dalam watak tersebut. Okey, di sini kami juga ingin berkongsikan satu penzahiran manifestasi, iaitu personality, budaya dan juga ketakwaan. Pertama, personality watak itu digambarkan harus matang. Apa maksud matang di sini? Iaitu individu yang berwatak positif, yang bertindak matang dan dalam menyelesaikan suatu konflik ataupun satu isu dalam satu watak atau babak itu. Okay. Kemudian pengamalan budaya melalui Islam, iaitu mempertahankan nilai kesantunan, adabnya, sesuilanya yang selari dan juga tapi kena ingat tidak sesekali mengorbankan ketegasan prinsip dalam agama. Okay. Dan seterusnya ketakwaan terhadap ajaran Islam, kepatuhan terhadap batas agama, bertindak sebagai kompas moral dalam setiap proses kritikan naratif. Maksud di sini apabila mereka melakukan satu watak, ajaran Islam itu menjadi satu pegangan utama, okay, yang tidak boleh dilanggar dan juga diikuti sebaik-baiknya. Okay. Di sini kita nampak terdapat satu langkauan ataupun fungsi pelengkap berdasarkan analisis telah kami lakukan dalam novel Dia Tak Sempurna. Dapat kami katakan watak sokongan wanita telah melangkaui anjakan representasi yang drastik. Okay, berikutan mereka bukan lagi penyelamat atau penghalang yang pasif. Mereka tak duduk diam lagi. Okay. Sebaliknya, penghapusan nilai talbiah ini memertabatkan maruah dan juga mereka menjadi satu resolusi konflik dalam diri mereka. Okay. Mereka dapat berubah dan ketiadaan mereka akan melumpuhkan struktur naratif struktur jalan cerita novel itu. Okay. Sekarang ini tidak lagi bergantung pada watak utama semata-mata. Watak sampingan juga tidak kurang beri pentingnya untuk memandu perjalanan cerita suatu novel itu. Di sini kami dapat buat satu rumusan
iaitu watak sampingan ini bertindak sebagai ejen sokongan signifikan. Yang penting, individu yang mandiri yang menjadi sauh moral dan tunjang keutuhan struktur naratif didorong oleh tauhid, bukan ihsan watak lain semata-mata. Okey, integrasi kesebuah elemen talbiah ini membina sebuah ekosistem pemerkasaan wanita yang holistik dalam teks dan serta tinggi maruahnya. Okey, jika di sini kita boleh lihat jadual ataupun lengkung anjakan paradigma, permulaannya kita dapat tahu pemikiran stereotip, pemikiran yang ke belakang, frasa di mana watak kelihatan hanya sebagai pelengkap itu untuk permulaan yang stereotip. Namun begitu, wujudnya titik puncak perubahan iaitu kita buat intervensi elemen talbiah, iaitu mengaktifkan ataupun mengutamakan tauhidnya, psikologi yang positifnya, budaya yang baiknya, maka berubah ataupun sikit sebanyak telah mengindahkan watak sampingan itu dan akhirnya kemuncak tunjang naratif ejen signifikan. Fasa ini pemerkasaan mutlak mempunyai pengaruh utama dalam satu plot penceritaan. Okey, hasilnya di sini kita ingin mencadangkan kepada kajian-kajian lanjutan yang lain jika ada ingin meneruskan kajian ini. Okey, eksplorasi boleh dibuat iaitu memperluaskan skop analisis talbiah terhadap karya-karya sastra melalui contemporary yang lain. Barangkali boleh mengadakan kajian perbandingan, mengaplikasikan kerangka feminisme talbiah secara silang, karya untuk memetakan perbezaan metodologi keperangan dan juga membukukan watak wacana global dan juga di sekitar Nusantara maupun antarabangsa. Okey, di sini dapat ingin kami simpulkan iaitu analisis terhadap novel Dia Tak Sempurna ini telah berjaya membuktikan bahawa kesusahan Melayu kontemporari bukan sekadar kanvas penceritaan fiksyen, bukan hanya rekaan semata-mata. Okay, ia telah berevolusi menjadi medium wacana intelektual Islamik yang serius di mana wanita tidak lagi meminjam cahaya daripada lelaki, tidak lagi menumpang semata-mata, tetapi memancarkan cahaya yang teguh, bersumberkan ketakwaan kepada ilahi. Okay? Di sinilah kekuatan feminisme talbiah, membebaskan naratif, memartabatkan hakikat satu watak itu dan meningkatkan maruah wanita itu sendiri. Itu saja untuk perbincangan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.